Sumatera merupakan wilayah Nusantara yang paling awal menerima syariat Islam melalui jalur perdagangan. Wilayah ini juga menjadi lokasi kemunculan kerajaan-kerajaan Islam terawal di alam Melayu seperti Samudra Pasai, Aceh, Kedah, Manila, Brunei dan Melaka. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara adalah Kesultanan Perlak, iaitu apabila Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz menerima daulah Islam dalam sistem berkerajaan pada tahun 839, 40 tahun selepas tertubuhnya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak yang terletak di pantai timur Sumatera pada awalnya mengamalkan ajaran Hindu-Buddha yang sederhana dan raja yang berkuasa bergelar Murah iaitu Maharaja. Perlak muncul ketika Empayar Sriwijaya menguasai hampir keseluruhan Nusantara yang berpusat di Palembang. Nama Perlak diambil daripada nama kayu perlak. Kayu jenis ini sangat berkualiti dalam pembuatan kapal dan pembinaan kota. Kitab Negara Kertagama ada menyebut dengan nama Perlak. Manakala pelayar Eropah Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya sebagai Verlek. Kerajaan Perlak juga terkenal dengan pelabuhannya yang maju. Ramai para pedagang dari Arab, Parsi, Cina dan India berdagang hasil rempah dan wangian kapur barus. Pada sekitar tahun 790, naskah Idhar al-Haq ada mengisahkan sebuah kapal layar yang sangat besar dari Teluk Kambe, Gujarat, berlabuh di Pelabuhan Perlak. Kapal tersebut juga membawa ratusan pendakwah yang diketuai oleh nakhoda dari Khalifah Abbasiyah. Salah seorang pendakwah tersebut ialah Sayyid Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Pada peringkat awal, Sayyid Ali berdakwah kepada masyarakat setempat dan selepas beberapa tahun, beliau telah berjaya menarik perhatian pihak istana. Maharaja Perlak, Murah Syahrul Nui, menghargai sifat tawaduk dan kesederhanaan Sayyid Ali dan akhirnya menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala memeluk Islam.